Anthony Lok undang kelima. Apa PSC buat? Dia sekarang ni jadi calon di Paroi. Sepatutnya orang-orang yang sebut perkara-perkara sensitif ini tak boleh bagi calon. Tapi apa dia buat? Orang-orang yang macam ini, yang sangat tajam pandangannya ini yang diberikan pengiktirafan jadi calon. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu mahu tidak mahu, 1 hari bulan kerajaan ini wajib kita tumbangkan tuan-tuan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh tuan-tuan? 1 hari bulan kita tekad diri sendiri. Kita juga kena berjanji. Panggil ahli keluarga, abang, kakak yang berada di luar. Jiran, balik ke Negeri Sembilan. Undi PN atau BN di mana-mana. Di seluruh Negeri Sembilan. Kita birukan Negeri Sembilan. Boleh tuan-tuan? Percayalah kalau ini kita berjaya lakukan, insya-Allah seterusnya Melaka, seterusnya Putrajaya kita akan kembali berkuasa insya-Allah.